Saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Syafrin Suhaimi. Saya merupakan pelajar di Universiti Tun Abdul Razak dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Jadi kita membual pada hari ini adalah untuk subjek PMDT 3133, Management and Leadership in Education. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa untuk sesi pengubuhan pada hari ini. Jadi sebelum saya mulakan dengan soalan-soalan pada hari ini, boleh tak saya nak minta Ustazah untuk perkenalkan diri dulu? Saya Ustazah Zurina Abdul, mula bertugas di sini bermulanya awal bulan 12 2024. Sebelum ini saya bertugas di Kafai Al-Raihan dan sebelum itu saya bertugas di Kafai Al-Hidayah Lestari selama lebih kurang 12 tahun. Baik, terima kasih. Bila saya memberikan soalan, soalan pertama, boleh tak Ustazah ceritakan sikit latar belakang tentang sekolah ni, Kafai Al-Nur Taman Asdaya, dan bila dibunuh? Dalam maklumat pengetahuan saya, Kafai Al-Nur Asdaya mula disaran untuk ditubuhkan pada Februari 1999 oleh Jawatan Kuasa Surau Al-Nur. Mengambil kira tempat yang telah dijazetkan untuk sekolah agama oleh pihak Jabatan. Mula disetujui oleh Jawatan Kuasa Pentadbir pada Oktober 1999 dilaksanakan dan kutipan yuran serta mendapat izinan daripada pihak Jabatan Agama, dan mula dibina pembinaan tapak sekolah sehinggalah selesai pada April 2001. Penambahbaikan penyelenggaraan selesai dan mula beroperasi pada Ogos 2002 di atas tanah lot 520 ini. Cabaran dalam mengurusan jalan perniagaan. Apakah cabaran utama yang Ustazah hadapi dalam mengurus dan menjalankan sekolah? Cabaran dalam 3 bulan pertama saya berada di sekolah ni, yang pertama saya untuk memastikan kehadiran murid. Kehadiran murid. Yang keduanya komitmen ibu bapa. Bila ibu bapa berkomitmen dengan positif, anak akan datang sekolah dengan positif, insya-Allah pembelajaran akan berjalan lancar. Tapi bila kita sekarang cuba untuk memahamkan keperluan sekolah agama ni terhadap pendidikan anak-anak. Baik, soalan seterusnya. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti kekurangan ketangan, pelajar yang kekurangan atau cabaran kewangan? Saya masuk dalam 3 bulan ni, yang paling ketara ialah cabaran kewangan. Jumlah murid yang kurang 190 setakat ini, dengan yuran hanya RM20 sebulan, memang memberi impak yang besar untuk kami membayar kaki tangan yang sekolah nanti, kita panggil sebagai guru rakyat. Lebih kurang seramai 4 orang, 4 orang untuk menjalankan kelas sebanyak 6 kelas. Tahun 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Kita di akhir bulan ni seorang guru rakyat terpaksa kita berhentikan. Sebab mendapat saranan daripada pihak Jabatan Agama Islam, untuk kami memanfaatkan guru-guru lantikan yang dibekalkan kepada kami seramai 4 orang, 5 orang, termasuk diri saya lah, untuk kita manfaatkan dalam penjagaan kelas PNP. Maklumat PNP ialah pembelajaran dan pengajaran. Jadi mungkin yang besar dengan realiti kehidupan sekarang ni, RM20 tu memang tak cukup lah. Jadi kurangkan guru lantikan dan kurang guru rakyat dan ambil guru lantikan.
Okay, baik. Soalan keempat. Adakah pernah berlaku situasi sukar macam pandemik? Macam mana Ustazah bertahan ketika tu? Berdasarkan pengalaman Ustazah Berdasarkan pengalaman sebelum ni lah. sebelum ni. Okey. Alhamdulillah, berlalunya semasa sebelum, semasa dan selepas pandemik, untuk bertahan sekolah tak ada masalah, tapi untuk bertahan kemahiran murid dalam mencapai pembelajaran seperti mengikut kehendak objektif sekolah itu agak bercabar, terutama selepas pandemik. Mempertahankan, kita terpaksa melancarkan strategi baru bagi menarik minat murid untuk kembali sekolah, belajar macam biasa dan menarik pemahaman murid. Sebab pandemik kita tahu berlalu selama 2 tahun. So bermulanya murid daripada tahun 1 tahun mula-mula di pandemik dibuka, di ada sesi persekolahan berjalan seperti biasa. Itu adalah antara mula percabaran kami lah. Baik, saya ke bahagian B, iaitu petu untuk kekalkan perniagaan. Apakah strategi yang Ustazah gunakan untuk memastikan sekolah ni terus beroperasi dengan baik? Okey. Strategi saya satu. Misi kami ialah zero buta jawi dan Al-Quran. Okey. Untuk tahap 2, zero musa'adah. Yang pertama, saya buat perjumpaan dengan ibu bapa tahun 1. Saya ceritakan misi visi saya untuk tahap 1 bagi tahun 2025. Jadual kami terpaksa ubah, kami lebih tumpukan kepada pendekatan jawi dan Al-Quran. Alhamdulillah, program baru berjalan selama 2 bulan, tapi feedback daripada parent, daripada murid amat memuaskan lah. Lebih daripada 50% dah mula menguasai jawi dan Al-Quran. Jadi strategi Ustazah dalam berjumpa dengan ibu bapa dan terangkan misi dan visi Ustazah. Ya. Baik, seterusnya, apakah peranan pemasaran atau media sosial dalam mempromosikan kafaan terutama asal daya? Okey. Saya baru masuk sini baru lagi. Okey. Masih dalam proses, masih dalam proses memahami struktur perjalanan sekolah, struktur sokongan ibu bapa. Jadi buat masa ni saya hanya mulakan dengan pemasaran, menarik ibu bapa untuk hantar ke kawasan sini melalui kenalan. Satu, melalui jabatan untuk kita promote sekolah ni lah. Untuk media sosial saya belum masukkan lagi secara menyeluruh. Jadi melalui orang muda-pemuda. Baik. Adakah Ustazah pernah menambah baik atau mencipta program baru untuk menarik lebih ramai lagi pelajar? Okey. Kita berdasarkan pengalaman yang lepas lah. Okey. Untuk murid yang tahap 2 masih kita dapati masih lagi lemah jawi atau tercicir disebabkan kebanyakan pengalaman saya disebabkan budak-budak ni ialah kehadiran tidak memuaskan. Kerap tidak hadir ke sekolah menyebabkan mereka tertinggal daripada misi yang mesti kita capai. Apa yang saya cuba buat ialah saya buat kelas pemulihan atau lebih dikenal sebagai kelas celik Al-Quran dan Jawi. Kita bagi penekanan ke situ untuk tarik lagi minat dan kita buat aktiviti berdasarkan kelas tersebut lah. Bukan belajar bertulis dan membaca sahaja, tapi kita libatkan dalam aktiviti supaya murid lebih minat datang ke sekolah dan memahami apa itu Jawi dan apa itu Al-Quran. Baik, itu saja untuk bahagian B. Seterusnya bahagian C, menekankan tingkah laku organisasi yang sihat. Jadi soalannya, apakah pendekatan Ustazah dalam menangani konflik atau salah faham antara staf? Okey. Pendekatan saya senang. Saya cuba mendalami diri staf tu. Saya panggil seorang-seorang untuk mendengar isu yang timbul. Bila
dapat mendengar kedua-dua belah isu, apa yang tidak puas hati, saya jumpakan mereka berdua, saya cari titik pertemuan untuk selesaikan kesalahpahaman ni lah. So mereka dapat bersatu balik, dapat bertukar dengan keadaan harmoni dan ceria semula, insyaAllah. Jadi cara yang saya terapkan ni daripada sekolah yang lama sampai sekarang pun Ya, masih lagi. Baik, adakah Ustazah menyediakan latihan atau bengkel untuk meningkatkan kemahiran guru? Okay. Kita biasanya dekat sekolah ni kita siapkan dua cara kaedah. Yang pertama kita panggil in-house training, di mana kita mengadakan bengkel atau latihan di dalam kawasan sekolah. Yang kedua kita adakan di luar, kita panggil latihan dalam perkhidmatan. Kita bawa keluar guru, kita bagi suasana baru, kita refreshkan minda mereka dengan dalam masa yang sama kita terapkan apa tujuan kita mengadakan bengkel di luar ya. Baik, seterusnya bagaimana saya selalu mencipta suasana kerja yang positif dan menyeronokkan di sekolah? Kita bina di dalam sekolah ni suasana yang ceria, bersih dalam kelas atau di luar kelas. Secara langsung minda kita akan jadi lebih lapang lah. Okay. Yang keduanya, kita bangun pagi tu, saya terapkan daripada guru-guru, bangun pagi, tanamkan sifat positif. Kita mempositifkan diri sendiri. Contohnya kita menghadap cermin, aku nak pergi sekolah untuk bekerja di kereta anda, mencapai matlamat objektif ini. Ulang sampailah kita rasa seronok tu timbul. Jadi kita dapat orang positif tu untuk kerja pun menjadi sulit. Akan jadi seronok lah sepanjang hari. Okey, baik. Kita dah sampai ke soalan penutup. Okey. Apakah nasihat Ustazah kepada orang yang ingin membuka sekolah? Okey. Ada beberapa nasihat. Yang pertama, minat. Okey, kita minat sebagai seorang pendidik. Kalau kita tak minat jadi seorang pendidik, apa pun takkan jadi. Okey. Yang kedua, bila kita dah minat, kita kena siap tanggungjawab kita. Sebab yang hadir ke kita, ibu bapa bagi satu tanggungjawab yang besar. Okay, satu kelas ada 40 orang murid, ada 40 nyawa kita kena jaga. Walaupun masa pembelajaran sekolah agama tak panjang 3 jam, tapi 3 jam ni kita kena jaga dengan lebih baik lah. Sebab kita perlu ada tanggungjawab. Yang keduanya, integriti. Dalam setiap tugasan apa saja tak tugasan, kita kena ada integriti dari dalaman kita. Tak perlu kita intelijen dari luar. Kita dalaman kita perlu ada integriti, barulah dia keluar sendiri lah. Yang keempat, kita terbuka minda. Ya. Sedang kita terbuka minda, kita boleh menerima teguran untuk menambah baikkan. Jadi kita dan juga organisasi lah. Okay, baik. Sekali, apakah harapan Ustazah terhadap masa depan pendidikan di Malaysia? Okay, harapan saya yang pertama untuk sekolah agama, anak-anak mereka dari semua celik jawi dan celik Al-Quran. Okay, apabila mereka celik jawi, mereka boleh membaca Al-Quran dengan baik. Itu itulah keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Ya, jadi celik jawi ini juga dapat mengimarahkan tulisan jawi yang menjadi satu landasan kita orang lain di Malaysia. Itu mengekalkan Al-Quran, mengekalkan keimbangan kita di akhirat, insyaAllah. Kita akan menjadi anak atau berpisah yang soleh dunia dan akhirat. Itu harapan saya, insyaAllah. Baik. Itu saja soalan saya. Kalau soalan untuk sesi pengumpul kita ni. Jadi mungkin saya nak minta maaf kalau ada tersalah kata atau salah bicara. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya untuk sesi pengumpul pada hari ini. Akhir kata untuk saya doakan semoga Ustazah terus berjaya dalam mendidik pelajar-pelajar yang akan berbakti, mungkin akan berbakti pada negara dan dunia. Terima kasih juga kepada pihak Ikan Suriatan Pengadilan dan minta maaf sekiranya tidak dapat memenuhi. Ya, terima kasih.